Assalamualaikum, saya di Paya Indah Wetland. Sekarang jam 1.30 tengah hari. Dah lama dah saya tak datang kat sini. Sejak itu saya menyerap tak boleh masuk kereta kat dalam ni. Sekarang ni saya cuba jalan kaki dah. Okay, saya dah buat persediaan untuk masuk ni. Saya dah pakai topi, saya dah pakai glasses kat muka, dan juga saya dah standby kipas. Yang ni kipas ya. Jadi bila kita panas ni, kita kena ada kipas. So kita akan jalan sekejap lagi. Kita ke Kuala Buaya. Kuala Ipoh dah pergi. Saya tak apa suka dengan Ipoh. Ipoh ni dia suka nyelam, tak nak bangun, tak nak keluar. Okey, itu saja. Ni Ipoh. Ipoh duk nyelam.